Kenapa ni, Mak? Ayah. Runsing je. Abang kamu lah, Pia. Apa lagi? Boleh digadainya tanah tapak rumah kita ni pada bank. Sekarang dia tak boleh nak bayar. Sekarang bank nak tarik dah tanah kita ni. Ya Allah, astagfirullahalazim. Macam mana abang boleh buat macam tu? Tak tahulah, Mak. Apa dia fikir je dia tu. Dah habis fikir kan dia buat kita macam ni, bang. Sampai hati nak kita tukang bangan. Tak tahulah apa kita nak buat lagi dah sekarang. Kita nak merempat ke mana lah. Tak ada dah. Dah digadai dah. Tu. Hai, Mak. Kau datang apa? Kereta kau mana? Kita aku kena tarik dah. Lah, pasal apa je dah macam tu? Habis. Kau ingat bank tarik kita orang suka-suka ke? Aku tak bayarlah. Din, minta tolong sikit. Minta tolong apa ni? Geran tanah bapak aku tu bank nak tarik. Kalau aku tak bayar hutang kita. Dah tu? Yang duit dah sikit. Oh, aku minta maaf lah, Mak. Engkau pinjam dengan bank. Engkau jagakan tanah. Engkau pinjam dengan aku pun kau jagakan. Kau dengan aku kan kawan. Takkan kau tak percaya kat aku? Percaya, memang aku percaya. Yelah, kau memang kawan aku. Tapi bab duit ni, Mak, kawan pun boleh jadi lawan. Adik-beradik boleh jadi gaduh. Engkau ni pun aku dah banyak kali bagi pinjam. Tapi sekali pun kau tak pernah bayar lagi. Kau tak nak bagi, cakap je lah. Baik, abang ni pinjam aku nak macam baik. Ni, Mak. Sekejap, Mak. Aku bergurau je tadi tu. Ya, aku tolong kau. Tapi ada syarat sikit lah. Alah, senang je syarat dia. Ya? Pia tak nak kahwin dengan Abang Sudin. Faham tak? Ya, aku ni abang kau. Kau dengar cakap aku. Aku tahu apa aku nak buat. Yelah. Semuanya abang tahu kan? Sebab abang banyak tahulah. Itulah sebabnya tapak tanah rumah kita ni kena tarik balik dengan bank kan? Jangan naikkan darah aku, Pia. Berempang kau nanti. Asal kita tak ikut cakap abang je. Itu je abang tahu. Nak lempang. Abang, ni bukan masalah Pia. Ni masalah abang. Boleh tak sekali je dalam hidup abang? Abang jangan menyusahkan orang lain. Macam nungkuk nak dah, Pia. Mak. Sudah. Duduk. Aku heran dengan kau ni, Kenapa kau jadi macam ni? Engkau tu fikirkan diri kau je. Engkau tak pernah fikir hal orang lain. Manusia jenis apa kau ni? Engkau yang buat susah, engkau nak orang lain tanggung kesusahan kau tu. Seingat aku tak pernah pun didik anak aku jadi macam ni. Tak ada cara lain ke? Selain pada kau nak kahwinkan adik kau ni dengan Sudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Kenapa ni? Macam ada masalah je. Biasa je. Keluarga. Kenapa? Abang Umar. Kenapa dengan Om? Perniagaan dia jatuh. Dulu Abang Umar ada cagarkan tapak tanah rumah Sofia untuk bayar hutang untuk perniagaan dia. Tapi perniagaan dia sama juga, tak bergerak. Jadi sekarang ni dia dah tak ada duit dah untuk bayar hutang pinjaman bank tu. Jadi pihak bank sekarang ni nak ambil balik tanah tu? Saya dengar Sudin ada nak tolong.
Tapi dengan syarat awak kahwin dengan dia. Betul? Awak setuju? Duit tak boleh beli segala-galanya. Berapa yang Umar pinjam? 50,000. Ben, burung tu, Ben. Sikit je lagi nak ada dalam tangan aku. Sikit je lagi. Jadi tak salah lah kan kalau aku nak senang hati. Han jangan nak gembira sangat. Benda belum tahu lagi. Dalam kes aku ni, Ben, macam-macam tak boleh jadi. Yang boleh jadi cuma satu je. Aku kahwin dengan Sofia. Kan aku dah cakap dulu, aku takkan gagal. Apa yang aku nak, semua aku dapat. Hang betul-betul yakin ke ni? Ipin, Pak Jalil tu tak berduit. Dia harapkan gaji Sofia tu lah nak tanggung dia dengan isteri dia. Ni aku nak tanya dengan kau. Ada ke lagi orang nak percaya dengan Omar? Tak ada kan? Tak ada, Ipin. Tak ada seorang pun orang dalam kampung ni yang percayakan Omar tu lagi. Jadi penyudahnya dia cari siapa? Hang lah. Jadi tak salah lah kan kalau aku nak bersiul, aku nak bersenang hati. Satu batu, dua mangsa. Satu batu dua masa. Apa yang hang merepek ni? Ni aku nak cakap dengan kau. Aku akan tebus tanah Pak Jalil tu. Penyudahnya Sofia kahwin dengan aku. Lepas tu pula tanah tapak rumah dia pun jadi milik aku. Jadi dua-dua aku dapat. Kenapa ni, Ma? Aku tengok dari tadi kau asyik termenung aja. Tak ada apa-apa lah, Pak Lat. Dah buntu pikiran saya ni, Ji. Saya dah tak boleh fikir lagi dah, Ji. Bersusah payah saya berusaha nak dapatkan tanah saya tu. Dengan sekelip mata je dah bukan jadi milik saya, Ji. Bank tu belum ambil lagi. Jadi tanah tu masih milik kau. Memanglah, Ji. Tapi macam mana saya nak tebus balik tanah saya tu, Ji? Dah tak ada cara lagi dah. Nanti bila bank ambil tanah saya tu, saya nak beranak nak duduk mana, Ji? Sabarlah, Le. Jangan putus asa. Saya bukan putus asa, Ji. Tapi saya dah tak boleh buat apa sekarang ni. InsyaAllah. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Aku ada duit sikit. Kalau kau perlukan, kau boleh ambil duit tu, cuba pergi berunding dengan pihak bank. Manalah tahu kalau pihak bank boleh berunding lagi. Malu saya ni, Ji. Malu. Alah, sudahlah. Kita ni kan sekampung. Mungkin hari ni hari kau. Besok lusa, mungkin hari saya pula. Abang, apa yang abang menungkan tu?
Muklis. Ya, Mak. Muklis tak nak tolong keluarga Sofia ke? Maksud, Mak? Muklis tahu. Dulu masa Mak mula-mula datang sini, Mak dengan ayah Sofia lah yang banyak tolong Mak. Ayah Sofia susah payah carikan Mak rumah. Sebelum Mak duduk rumah Pak Amit ni, Mak menyewa. Ayah Sofia lah yang bayarkan duit sewa semua.